Assalamualaikum. Hai, sejarah tingkatan 4, subtopik 3.5. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kenapa Jepun sanggup datang jauh-jauh berlayar untuk jajah tanah Melayu? Sebabnya, simple je. Jepun ada dua faktor utama datang ke sini. Pertama, untuk eksploitasi sumber bahan mentah. Kedua, demi kepentingan strategi ketenteraan Jepun. Okey, jom kita tengok faktor pertama, eksploitasi bahan mentah. Masa ni, Jepun tengah terdesak kerana kuasa barat dah kenakan sekatan ekonomi terhadap mereka. Jadi, industri ketenteraan mereka hampir lumpuh. Bila mereka menjeling ke tanah Melayu, mereka nampak lubuk harta. Kerana negara kita ni kaya sangat dengan biji timah, biji besi, getah, emas dan petroleum. Memang sasaran yang terbaik untuk menyelamatkan industri mereka. Faktor kedua pula ialah strategi ketenteraan. Lokasi negara kita ni super strategik. Jepun perlukan pangkalan tentera yang mantap di Asia Tenggara. Taktik mereka ada 3. Taktik pertama, menawan Singapura yang terletak di hujung semenanjung untuk melumpuhkan pangkalan tentera laut British. Taktik kedua, menggunakan pangkalan di Tanah Melayu untuk menguasai telaga minyak di Sumatera. Taktik ketiga, menjadikan Pulau Borneo sebagai batu loncatan untuk memudahkan tentera Jepun mara menakluk Pulau Jawa. Okey, now cikgu nak test. Soalan pertama, nyatakan dua faktor utama kedatangan tentera Jepun ke negara kita. Jawapannya, eksploitasi sumber bahan mentah dan kepentingan strategik ketenteraan Jepun. Senang je kan? Soalan kedua, jelaskan jenis sumber bahan mentah yang menjadi sasaran eksploitasi Jepun. Jawapannya ialah, tentera Jepun menyasarkan biji timah, biji besi, getah, emas dan petroleum bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian Jepun. Soalan kebat, mengapakah tentera Jepun bertindak menawan Singapura dan Borneo terlebih dahulu? Jawapannya ialah, Singapura ditawan khas untuk melumpuhkan pangkalan tentera laut British, manakala Borneo pula dijadikan batu loncatan oleh tentera Jepun untuk memudahkan mereka menawan Pulau Jawa. Okey semua, kalau faham video cikgu hari ini, jangan lupa like dan save untuk exam nanti. Share juga pada kawan-kawan. Okay, that's all for now. Thank you.